Seterusnya semua kepimpinan UMNO Barisan Nasional dan semua kepimpinan PAS di UDM, PDM, Perda Palung 2, PAS panggil UDM, UMNO panggil PDM, jadi campur saja. Jadi hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patih dia pun panggil Patih ni, popular Patih lah. Patih di kempen di pilihan raya kecil ni mula daripada hari pertama penamaan calon. Dan kali ini kita tengok satu kelainan semua sekali di PDM yang Patih ceramah. Sama ada di situ donnya PAS bertanding ataupun Barisan Nasional bertanding, kita tengok dah tak ada beza lagi. Kedua-dua pimpinan berada di pentas. Kita syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukanya pimpinan kita untuk berusaha menyatukan ummah ni. Sebab itu gagasan yang kita bawa yang pertamanya negara kita ini untuk keamanan dan kestabilan. Aman baru boleh buat stabil, baru boleh kita buat kerja. Negara ini mesti diperintah oleh kaum majoriti dalam negara ini. Mesti dikuasai oleh kaum majoriti. Ini nak. Sebab itu kita bawa gagasan bahawa yang pertama sekali kita nak menyatukan orang Melayu yang kaum majoriti, menyatukan semua parti-parti Melayu. Dan nak mengajak semua parti-parti bukan Melayu yang tidak ekstrim. Ekstrim ni bahasa orang Palung ni apa ya? Melampau. Dan kita nak mengajak NGO dan NGI, aktivis masyarakat yang memahami kerangka Malaysia. Sebab itu kita kata yang pertama sekali nak menyatukan orang Melayu, nak menyatukan ini bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu kalau kita tengok di Johor itu kita kata ada nak macam pakat PN dengan BN, tapi nampak bercelaru. Sebab apa? Pada masa itu UMNO pun tak boleh tengok PAS tak boleh tengok, nak duk mengata punya lama. Tapi sebab itu kita syukur, alhamdulillah, putih bunga-bunga kacau-kacau macam tu berada di Johor. Akhirnya tak apalah, UMNO Barisan Nasional berkuasa, kembali balik pemerintahan. PH tak ada dalam pemerintahan di Johor. Dan bermula di sini. Mengikut sejarah, kalau kita tengok, tanya tu di Barisan Nasional tak pernah tidak bertanding di 36 DUN dalam Negeri Sembilan ini. Betul-betul. Tiap-tiap kali pilihan raya. Sampai pilihan raya yang ke-15, Barisan Nasional bertanding. Walaupun tempat tu DAP kuat, tapi tetap juga bertanding. Di Lobok dapat 300 lebih undi, 400 lebih. Tapi Barisan Nasional tetap. Tapi kali ini Barisan Nasional, pimpinan barisan yang tak nak balik, tak boleh bakat lagi. Tak boleh bakat lagi tu. Cuma meletakkan kesefahaman. Tu pun kita duk dengar, celabur ni macam ni, dia cakap macam ni, yang jadi macam ni, kau ni cakap dia tak boleh. Sebab payah. Nak menyatukan rumah ni bukan satu perkara yang mudah. Kita lahir daripada satu mak, satu tampak. Mak, pak meninggal, bagi harta, bergaduh, betul tak? Bukan mudah. Sebab tu Patih kena ulang satu dulu. Pada tahun 17 lebih dulu kita ada wali Allah. Nama dia Raja Haji Wali Allah. Ulama daripada Aceh.
nak mengajak Melayu-Melayu Johor, Perak, apa semua ni nak mengajak Melayu-Melayu. Mari kita bersama-sama untuk menentang Belanda. Boleh Google. Akhirnya Raja Haji dibunuh. Bukan dibunuh oleh Belanda, dibunuh oleh kaum sendiri. Sebab apa dia kata? Nak menyatukan orang kita ni macam kita pegang pasir. Ambil tadi, Ustaz pegang pasir, pegang. Nampak macam bersatu. Bila lepas dia terjatuh tadi. Payah. Sebab itu kita nak memulakan lanskap politik dalam negara kita ni bermula di Negeri Sembilan apabila UMNO Barisan Nasional tidak bertanding di 36 kerusi, hanya bertanding di 25 kerusi sahaja dan 11 kerusi lagi diserahkan kepada Perikatan Nasional. Nak tunjuk ada kesepakatan. Sebab itu parti nak ulang ni kepada orang Palung, kepada orang Jeram Padang. Pas walaupun sikit, walaupun tak kuat, walaupun tak mana, parti pergi tanya dekat Lobak ada yang tutup. Lobak kita tahu boleh Google, Lobak 70% lebih Cina. Ada alipah dari itu? Ada. Kan? Jadi kita nak tengok ni untuk menghadapi satu hari bulan ni di 25 DUN yang Barisan Nasional bertanding. Semua DUN, semua cawangan tadi ada orang PAN. Betul tak betul? Tapi apabila tidak bertembung ini, sebab itu pimpinan kita pun telah menyeru. Kita telah menyeru bahawa di 25 DUN ini yang mana Perikatan Nasional tidak bertanding, tak bertembung, yang mana di situ tiap-tiap 25 DUN ini ada orang PAS di situ. Dan kebanyakan 25 DUN ini majoritinya Melayu. Sebab itu kita gagasan yang pertama untuk menyatukan orang-orang Melayu bersama-sama dengan parti yang tidak bertanding. Jadi kita letakkan orang Melayu satu longgok saja begitu di bawah Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Seperti mana kata kawan-kawan kita di dalam Barisan Nasional ada MIC, ada MCA, kaum-kaum lain yang tidak ekstrim. Begitu juga dalam Perikatan Nasional ada Parti Gerakan dan ada juga MIPP India, Cina yang tidak ekstrim. Sebab itu kalau kita kata kita boleh menyatukan semua parti-parti Melayu, orang-orang Melayu yang menjedar dalam kerangka ini, PAS dan UMNO terutamanya yang terbesar, ada sedikit daripada MIPP, Parti Komponen Perikatan Nasional, ada sedikit Cina daripada Gerakan dalam Perikatan Nasional, ada sedikit Cina daripada MCA, ada sedikit India daripada MIC. Kalau semuanya pada satu hari bulan, di mana tempat yang Perikatan Nasional tidak bertanding, di situ ada Barisan Nasional bertanding, semua sekali Melayu-Melayu dan juga Cina, India yang tidak ekstrim di bawah parti-parti dalam komponen ini mengundi kepada Barisan Nasional. InsyaAllah pada satu hari bulan 8, 25 kerusi yang ditandingi oleh Perikatan Nasional kita menang, dan insya-Allah kita serahkan kepada Barisan Nasional. Jumpa kepada tuanku dan angkat sumpah sebagai Menteri Negara, kembalikan balik pemerintahan dalam negara. Boleh tak boleh? Dan sebagai timbal balas kita nak minta juga, begitu juga semalam di Bagan Pinang. Di sana ada orang UMNO, ketua UMNO ada. Di sana ada, di Lobak pun ada. Di sana ada MCA, di sana ada MIC. Barisan Nasional tak bertanding. Dia ni nak bertanding tentang mana? Nak undi siapa?
Sebab itu sebagai timbal balas di 11 kerusi yang Barisan Nasional tak bertanding, orang UMNO yang berada di 11 kerusi yang Barisan Nasional tak bertanding, MIC yang berada di 11 kerusi yang Barisan Nasional tak bertanding, MCA yang berada di 11 kerusi yang Barisan Nasional tidak bertanding, campur dengan ahli-ahli PAS, campur dengan gerakan dan MIPP, insya-Allah 11 kerusi pun kita boleh dapat. Kita nak tolak DAP dari berada dalam kerajaan. Kenapa? Sebab itu kita katakan sebab dia ekstrim. Kita sebut terang-terang. Dia ekstrim pasal apa? Dia nak membuat sesuatu di luar kerangka undang-undang. Tak apa. Kita nak duduk bersama MIC, MC. Sebab itu kita rekod balik sejarah. Tengok balik sejarah. Kita nak buat dasar pendidikan. Dasar pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan melalui satu ayaran. Dia buat aliran dia, sistem pendidikan dia. Akhirnya dia bila dia berada di dalam kerajaan, dia nak suruh iktiraf UAC. Banyak lagi perkara-perkara lain nak beri. Tak larat dapat dia nak sebut, nanti kena saman. Pasal ni dia ikut keting-keting ni. Dia ikut sebab kita nak bagi penerangan. Cuba tuan-tuan ni nak bagi ni, Patih mari sini, tuan-tuan bagi tahu balik kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan yang akan keluar undi pada 1 hari bulan. Kenapa pada tahun 2018 orang Negeri Sembilan boleh menghantar DAP ke dalam kerajaan? Kenapa? DAP yang majoriti, Patih tengok daripada majoriti pengundi, dia ada 11 je, 10 kerusi saja. 10 yang dia majoriti. Tak majoriti pun 35% saja. Orang pengundi-pengundi DAP Tegal. Dia dah letak sebelah pengundi DAP ni dah berapa pilihan raya. Semua undi DAP saja. Dia tak boleh merentah Malaysia. Tak cukup. Nak merentah Negeri Sembilan, tak cukup. Dia ada 11 je, 10-11 saja. Negeri Perak, kita ada 59 kerusi, 18 kerusi, bilik DAP. Dia tak boleh perintah. Nak perintah Negeri Perak kena ada 30. Jadi dia buat macam mana? Dia buat macam mana? Apa dia buat? Kalau kita tengok, berapa dun? Dia kalau nak betul yang lebih pada 50% ada 6 kerusi saja. Yang tu kita tak boleh tolak bagi dia. Yang lain ada 35, 45 sekian. Tapi dah menjadi hak dia. Sebab apa? Sebab apa? Pecah dan perintah. Orang Melayu ada 70%. DAP ada 30%. 100 orang Melayu ada 70%. DAP ada 30. Kalau ikut hukum kita menang. 70, UMNO ambil 30. Tak cukup. UMNO ambil 29. Kita PAS ambil 10%. Yang ni lagi parti-parti lagi maju. Pecah dan pecah. Akhirnya DAP menguasai. Sebab itu pilihan raya yang ke-18. Berapa jumlah PS menang? 20 kerusi ya. 20 kerusi. UMNO yang 15 kali, 14 kali, 13 kali menang pilihan raya, hanya dapat 16 kerusi. Betul tak tu? Tak cukup. Tak cukup nak bentuk kerajaan. Apa punca? Kita pecah. Orang Melayu pecah. Berebut apa? Lepas tu pada turun hari ni. Alhamdulillah tengok sini hijau, sini biru, tanah hijau. Tengok ni makcik-makcik ni. UMNO ni. Tengok ni UMNO walaupun pakai lebay kena. Tapi ini kita kena buang. Sebab itu referendum ini kita nak hantar kepada pusat nanti. Kalau kita terus bertelagah ni dia tak cukup. Sebab itu yang paling menakutkan kerjasama di antara PAS dan UMNO, penyatuan kepada Melayu ini. Dia kata ini penyatuan untuk kuasa. Ya, memang perkara kata. Yang paling takut sekali adalah mereka. Ni, kalau betul jadi perpaduan ini, ingat PH tak lebih daripada 6 kerusi yang dia dapat di 9. Tak lebih.
Tak lebih. Syarat orang Melayu kena bagi satu lombok. Cina India yang tidak ekstrim letak satu lombok. Macam ni di Jeram Padang ni, di Jeram Padang, Melayu PAS, Melayu UMNO, Melayu yang tidak berparti undi Barisan Nasional. Cina, India yang menyokong MIC, menyokong gerakan, menyokong MIPP, menyokong MCA, beri kepada Datuk Zaidi. InsyaAllah kita menang besar. Sebab kita tengok satu agenda yang lebih besar untuk bangsa, agama dan negara kita. Sebab itu kita kata minta maaf, kita kata mana nak cari macam Presiden PAS masuk politik nak menang, kata kalau masuk politik tadi tak menang nak buat apa? Tok Guru tak ada. Saya nak tengok keselamatan, penyatuan ummah, jaga Islam, jaga apa? Saya balik jaga. Jadi nelayan, mana nak cari? Masuk politik turun puluh-puluh tak mau menang. Tu yang dia bodoh main-main. Bukan tak mau menang, sebab kita lihat agenda yang lebih besar. Sebab itu kita nak bagi satu isyarat di Majlis Sembilan ini. Inilah model yang pertama yang boleh bagi isyarat. Sebab itu kita minta. Yang tadi bukan senang. Oi, lama bergaduh, lawan. Datuk tadi cakap lah, jumpa. Belakang kata agak, betul tak? Betul. Mana ustaz tengok, betul. Kita duduk tu lama, tak boleh. Hadir ni tak boleh. Patut dia jumpa malam. Boleh ke? Apa nak undi UMNO ni? Allah. Ni sendiri dia lain tak? Tanya mereka ni. Allah. Sebab apa tak kenal, maka tak cinta. Tapi kita ada satu nak menyekat mudarat hak lebih besar. Perkara hak lebih besar. Patut tengoklah nak ulang. Dulu ulang kena. Bila dia dapat nak merintah berada di parlimen, dia berkuasa baru sekejap Puan PNO tiba-tiba nak bawa balik Abu Cimping. Apa kena mengena? Tiba-tiba berlaku bendera terbalik. Apa kena mengena? Tiba-tiba boleh jadi menteri, duduk jadi menteri, pembantu gabuk pun tak apa. Kita pula takut hilang kuasa, tak kira mereka tak sokong, habis. Lah ni tak payah sokong ni. Satu Malaysia. Kalau betul kita boleh buat gagasan Persatuan Melayu ini, insya-Allah kita tidak menafikan kecuali kepada kaum-kaum lain yang tidak ekstrim. Yang ekstrim tu kita kena betulkan balik. Boleh tak boleh? Itu saja nak sampai ringkasnya. Mulai daripada ini 3 hari lagi, tak lama. Esok mereka nak pergi nak racun apa tu. Bagi duit ambil, kata Tok Guru ni Aziz kata. Bagi gulau kacang. Bagi pelekat pakai. Bagi telekong ambil. Undi BN. Tempat ada BN, undi BN. Tempat ada BN, undi BN. Kita tak bertemu. Kan, insya-Allah. Tak payah kisah siapa nak MB. UMNO boleh menang 25 kasus. Nah, angkat dulu. Lepas tu baru kita fikir ni Melayu nak buat macam mana. Boleh tak boleh? Kita minta semua petugas-petugas, orang-orang PAS, orang-orang UMNO, orang-orang UMNO dah tentu dah undi UMNO. Orang-orang PAS. Ni, Cik Usaha, Ketua. Seru kepada semua yang dikata yang ada di Palung dulu Datuk kalah 14 undi. 14 undi pasal apa? Yang menang PN. Kan? PN tu dia pergi undi siapa? PN undi siapa tu? Ongkah undi siapa? Ha? Undi siapa? Sebut kuat sikit. Undi siapa? Ha, kali ni nak undi Zaidi, takkan tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau Surat boleh undi, Zaidi pay dia pergi masjid. Betul tak betul? Cerita semua ni boleh undi. Panggil semua yang ada di luar, ajak balik. Tak payah minta kat YB pun, YB bukan ada duit kan. Keluarlah tambang sekejap, keluar duit sendiri, balik undi. Kerana apa?
tak dapat apa. Apa yang abang dapat? Tak dapat apa. Pasal apa? Kita nak meletakkan balik kerangka pentadbiran negara kepada landasan yang betul, yang ditadbir oleh kaum majoriti berlandaskan kepada undang-undang yang sedia ada. Boleh tak boleh? Oh, tu yang nak cakap. Dapat dah dua tak? Kerja balik jumpa semua. Dan jom kita keluar undi. Keluar awal undi. Bagi undi. Jangan lupa undi calon nombor. Undi calon nombor. Undi calon nombor. Barisan. 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 Perikatan. 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 Hobin yang. Hobin sampai. Hobin yang. Hobin sampai. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.